makan terminum minta dihalalkan. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Permintaan hamba harap diperkenan. Panjangkan umur, diletakkan iman, limpah dan makmur, sentosa dan aman. Amin. Amin. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Segala puji bagi Allah. Amin. Tuhan pentadbir sekalian alam. Amin. Rahmat dan sejahtera atas junjungan kami Muhammad, semulia-mulia Rasul dan juga atas sekalian keluarga. Amin. Dan sahabat-sahabat baginda. Amin. Ya Allah, Amin. wahai Tuhan kami yang mentadbir seluruh keadaan. Amin. Tuhan yang maha pemurah dan maha tinggi. Amin. Dengan limpah kemurahan-Mu, berikanlah apa kiranya keadaan kami ini kepada sebaik-baik keadaan. Amin. Berkatilah kami dan sekalian kaum muslimin bersempena dengan bulan Syawal yang mulia ini. Amin. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang sebaik-baik tempat dihadapkan permohonan perkenaan doa kami ini. Kurniakanlah kepada kami peluang untuk menemui bulan Syawal tahun demi tahun dan berkatilah tuan rumah ini. Serta lanjutkan umurnya dengan iman. Kurniakan kepadanya rezeki yang halal dan selesaikan daripada rezeki yang haram. Berkat limpah rahmat-Mu juga ya Allah. Tuhan sebaik-baik yang mengurniakan rahmat. Curi rahmat dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW dan sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Segala puji bagi Allah. Tuhan pentadbir seluruh alam. Ya Rabbal Alamin.